kita tidak beri ruang untuk kepada syarikat. 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja, yang telah memberi sumbangan. Bagaimana harus mereka dihukum? Kalau saya tak tolong, Anwar khianat. Dia bukan lagi membantu memperjuangkan nasib Bumi Putra, dia hanya menjadi juru cakap DAP. Kalau kita buat, dia kata ini kita bantu. Saya tidak bantu menyelamatkan tokoh-tokoh kaya. Gegak gempita dunia politik kita sehari dua ni. Masakan tidak, pembangkang mulakan modal naratif baru mereka bila kerajaan umum beri suntikan 1.1 bilion ringgit kepada Sapura Energy yang dibelenggu hutang. Ramailah yang kata Anwar ni dulu bukan main kritik bailout, tapi kini dia pun buat benda yang sama. Ia kritik Najib Razak, kritik Tun Mahathir Mohamad, tapi end up dia pun bailout juga, kata mereka lah. Sebenarnya 1.1 bilion tu adalah satu bentuk pelaburan strategik dalam bentuk saham yang boleh ditebus dan ditukar. Suntikan dana kepada Sapura tu bersyarat. Bukannya kerajaan bagi free supaya boleh bayar gaji CEO, chairman dan elitis. Malah Anwar beri jaminan sendiri bahawasanya semua pengurusan Sapura tu perlu diganti baru terlebih dahulu sebelum dibantu. Semua ni dah tentulah sebab nak bagi nyawa baru, bukannya sebab nak menangkan golongan maha kaya seperti yang mereka duk canang tu. Kenapa dulu Anwar kritik bailout? Sebab memang nyata waktu dulu tu kerajaan bagi dana buta-buta kat mereka. Pengurusan pada tahun 2018 misalnya terlalu tinggi sampai 10 juta ringgit, tapi Sapura waktu tu tetap mencatatkan kerugian. Jadi sebab tu Anwar kata ia satu bentuk bailout yang tak mudah sabah. Hal ni nyata berbeza dengan apa yang PMX sedang buat ketika ini. Dia bagi 1.1 bilion tapi ditetapkan syarat, iaitu duit yang diberikan tu hanya untuk bayar hutang yang tertunggak. Yang mana Sapura ni ada hutang dengan lebih 2,000 vendor yang 80% terdiri dari syarikat Bumi Putra sendiri. Sebab tu jugalah PMX cakap dia bukan nak tolong chairman, CEO mahupun elitis, tapi nak selamatkan ikan bila di bawah, iaitu vendor-vendor yang terkesan lah. Setiap inci wang yang kerajaan peruntukkan kepada Sapura Energy tu dibayar terus kepada vendor yang telah bekerja tapi tak dapat bayaran. Kira Anwar tak mahu menghukum orang yang salah, yang buat salah orang lain, tapi yang lain pula yang jadi mangsa. Jadi dia kata Anwar dulu memang menentang bailout. Memang ya. Kalau saya beri pilihan, saya tidak senang dengan cara kita menyelamatkan syarikat besar. Puluh ribu syarikat kecil yang kadang-kadang terlantar tidak dipedulikan. Tapi dalam kes ini ya, kita kena tahu boleh tegur dan kritik dan serang, dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu ya. Kita mulakan dengan forensic audit, kenal pasti apa permasalahannya, dan siasatan kalau ada apa-apa penyelewengan, penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran, itu diteruskan. Saya semak juga 2 hari 3 hari yang lalu, diteruskan. Itu bukan urusan kita, kita hanya minta siasatan. Jadi semua agensi yang terlibat harus siasatnya. Kita tidak beri ruang untuk kepada syarikat. 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja. 80 sekitar 2,000, 80% itu vendor-vendor Bumi Putra yang telah memberi sumbangan. Bagaimana harus mereka dihukum? Tengok dalam dunia politik, kalau saya tak tolong, Anwar khianat. Dia bukan lagi membantu memperjuangkan nasib Bumi Putra, dia hanya menjadi juru cakap DAP. Kalau kita buat, dia kata ini kita bantu. Saya tidak bantu menyelamatkan tokoh-tokoh kaya. Apa kata kalau kita kata baik, biar dia bankrupt semua? Apa jadi? Ini sahaja satu-satu syarikat oil and gas Malaysia yang boleh operasi di bawah pelaksanaannya. Kalau tutup, maknanya tidak ada syarikat yang mampu mengendali, maknanya seluruh kegiatan di peringkat hiliran gitu ya, peringkat bawah pelaksanaan dia, itu semuanya syarikat asing. So kita ada problem sekarang. Bukan bailout ini menyelamatkan syarikat besar dengan pengurusannya. Pengurusan kanan semua mesti keluar. Itu syarat kita. Mesti diganti dengan pengurusan baru. Apakah kita harus hukum 2,000 syarikat yang telah bekerja dan bukan salah mereka? Hukum orang yang salah, bukannya mereka.
Tapi pembangkang macam biasa, takkan pernah nampak apa yang PMX buat ni sebagai benda yang positif. Tetap mencari salah. Bila Anwar tak tolong, kata dia pengkhianat dan jurucakap DAP saja. Bila bantu, dikatanya pula menyelamatkan maha kaya. Sedangkan hakikatnya jauh berbeza. Malah semua tu bukanlah berbentuk hangus. Sebaliknya perlu dibayar semula oleh Sapura Energy. Yang suka mengkritik tak tentu hala ni bukannya apa. Sebenarnya sebab mereka semua kurang maklumat. Tapi bila kurang maklumat, mereka tak mahu dan tak suka mencari fakta. Hanya suka mencipta naratif dan persepsi meskipun di bulan yang mulia ni. Sungguh memalukan.